Info terkini KBSP bulan Mei 2026. Assalamualaikum, selamat menonton di channel Riz Suria TV Official. Alhamdulillah, sekarang ni kita ada info baru KBSP, iaitu boleh pindah duit kepada pasangan dan anak. Inisiatif baru KBSP, iaitu apa yang dimasukkan inisiatif baru yang dikeluarkan ataupun dilaksanakan oleh pihak KBSP adalah air legasi. Okey, sebenarnya sesiapa yang ahli KBSP yang berumur cukup 55 tahun boleh memindahkan duit kepada pasangan ataupun anak. Apakah syarat dia? Okey, simpanan ahli mestilah melebihi tahap simpanan mencukupi. Okey, tahap yang mencukupi lah. Kalau kurang tu tak boleh, tak layak lah. Dana yang dipindahkan akan dimasukkan terus ke akaun KBSP penerima. Bukan dalam akaun bank penerima di akaun akaun KBSP penerima. Bukan akaun bank. Ingat tu. Okey, pemindahan adalah mutamak dan untuk simpanan persaraan jangka panjang. Tak boleh nak keluar. Kalau transfer ke memindahkan duit kepada pasangan tak boleh tubik duit tu. Ia akan tinggal di situlah. Okey, apa syarat lagi? Syaratnya lagi, amal yang boleh dipindahkan adalah terhad mengikut baki dan peratusan yang ditetapkan oleh pihak KBSP. Tu syarat je. Kena ada peratusan berapa persen daripada baki utama pihak ahli KBSP yang nak memindahkan duit tersebut pada pasangan dan anak. Okey, apakah tujuan air legasi ni? Air legasi ni adalah bantu ahli merancang pembarisan simpanan dengan lebih teratur dan bermakna. Kukuhkan keselamatan keuangan pasangan dan anak-anak tersayang pada masa hadapan. Makna di sini tujuannya adalah untuk ahli ni membarisi keuangan. Kalau dia dapat beratus-ratus ribu lah. Ratus-ratus ribu ni boleh untuk mewarisi pada pasangan dan anak-anak. Itu tujuan air legasi ni dilaksanakan. Ini adalah satu inisiatif baru pihak KBSP lah. Yang kedua, untuk kukuhkan keselamatan keuangan pasangan dan anak-anak tersayang pada masa depan. Kita tak tahu apa nasib pasangan kita dan anak-anak kita. Kalau kita tak rancang sekarang ni, mungkin mereka akan mengalami kesusahan untuk memiliki keuangan sebab dia pelik sikit duit KBSP ni. Okey, sahabat, boleh komen, boleh share, like dan komen channel ini. Terima kasih yang sentiasa menonton. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi